Hai, Assalamualaikum. Jom kita masak kari ayam campur rebung madu. Bahan-bahannya ialah setengah ekor ayam, rebung madu, rempah 4 beradik, bawang putih, bawang besar, halia, jintan manis, daun kari, 4 sudu besar, serbuk kari dan semangkuk santan. Jom saya tunjukkan cara potong rebung madu. Caranya ialah racik halus-halus, tidak putus pada sebelah kanan. Kemudian terbalikkan dan racik pula halus-halus nipis-nipis di sebelah kiri. Nampak tu? Dia punya racik tu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Bawang besar, bawang putih dan halia tadi kita racik halus dan bahan ini kita akan tumis di dalam periuk. Masukkan minyak masak lebih kurang 1 sendok ke dalam periuk. Selepas minyak dah panas, tumis daun kari, rempah 4 beradik dan juga selepas itu masukkan bawang besar dan bawang putih serta halia yang telah diracik halus tadi. Kemudian kacau bahan-bahan tumis tadi sehingga warnanya kekuningan dan naik baunya. Setelah bahan tumisan tadi berbau wangi, barulah boleh kita masukkan serbuk kari. Saya gunakan serbuk kari cap O. Ini terpulang pada anda. Anda boleh juga menggunakan serbuk kari jenama yang lain. Kacau-kacau lagi di atas api sehingga pecah minyak. Gunakan api yang perlahan ya. Setelah pecah minyak, masukkan setengah mangkuk pati santan. Kemudian kacau-kacau lagi sehingga pecah minyaknya lagi. Setelah pecah minyak, masukkan sedikit air panas dan kacau lagi. Kacau di atas api yang perlahan supaya rempah kita tidak hangit. Tunggu sehingga pecah minyak. Selepas pecah minyak, barulah boleh dimasukkan ayam yang telah dipotong kecil-kecil dan 1 sudu garam. 1 sudu teh garam ya. Kacau-kacau lagi. Kemudian masukkan santan dan juga masukkanlah rebung yang telah kita racik-racik tadi. Setelah dimasukkan rebung, tambahkan sedikit air panas lagi. Kacau-kacau, tutupkan periuk tersebut dan renihkan selama lebih kurang 30 minit supaya kuahnya mesra dengan isi ayam tadi. Dah cantik dah kan kuah karinya berwarna merah? Tada, dah siap kari ayam rebung madu. Selamat mencuba.